Berikut ialah 7 faktor penting tentang kuasa minda yang harus anda ketahui. Pertama, minda bawah sedar mengawal 95% tindakan harian. Kebanyakan keputusan, tabiat dan reaksi harian anda sebenarnya dipengaruhi oleh minda bawah sedar, bukan logik atau rasional. 2. Apa yang anda fokuskan akan berkembang. Minda anda bertindak seperti magnet. Semakin anda fikir tentang sesuatu positif atau negatif, semakin kuat ia terzahir dalam kehidupan anda. 3. Kata-kata dan pemikiran mempengaruhi realiti. Ucapan dalaman self-talk dan kepercayaan anda membentuk pengalaman hidup. Kata-kata seperti saya tak mampu atau saya gagal boleh jadi ramalan yang benar. 4. Visualisasi meningkatkan prestasi. Ramai atlet, usahawan dan individu berjaya menggunakan teknik visualisasi, membayangkan kejayaan mereka untuk mencapai matlamat dengan lebih efektif. 5. Minda tidak beza antara realiti dan imajinasi. Apabila anda membayangkan sesuatu secara kuat dan berulang-ulang, minda akan mempercayainya seolah-olah ia benar-benar berlaku. 6. Meditasi dan kesedaran dapat menajamkan kuasa minda. Amalan seperti meditasi, zikir atau fokus pernafasan boleh meningkatkan kejelasan minda, kawalan emosi dan tenaga dalaman. 7. Kepercayaan diri dibentuk oleh pemikiran berterusan. Sikap yakin diri bukan semula jadi, tetapi terbentuk daripada pemikiran berulang yang positif. Galakan dalaman dan penolakan keraguan diri.